Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right. Nokta Score 3. Cara nak pakai dia. On button dekat sini. On button. Okay, ni kawasan Padang. Okay, kawasan Padang. Okay, mula-mula on button. Kemudian pilih 1, 2, 3. Ni ada 3 Yang ini untuk pantai. Sorry. Yang ini untuk pantai. Untuk darat 1, 2, 3. Pakai 3. Pantai ni pun boleh untuk darat, tapi pantai yang pasir kering. Kalau pasir basah, pakai yang beach. 1, 2, 3 ni sesuai untuk darat. Saya ambil yang mana-mana satu ni. Contoh saya ambil yang first ni, icon first ni. Nak pindah pergi sini je, tolak ni. Kiri kanan ni pindah dia. Okey, cara nak pakai mula-mula, angkat mesin ke udara. Ni udara kan, angkat mesin. Okay, angkat mesin, tekan button ni. Tekan button ni, ni satu ni, button ni. Noise cancel, tekan je. Coil angkat ke udara. Okey. Buat noise cancel. Okey, kemudian buat ground balance. Tekan button ni. Ikon yang nombor 1 ni ground balance. Kalau nak auto ground balance, tekan saja, tekan sekali saja. Tekan sekali, nampak dia ada naik benda ni. Okey, ni auto ground balance. Dah cukup. Terus boleh swing. Okey. Atau naikkan sensitivity. Ni sensitivity boleh tinggikan. Dia 15, pakai 10 ke okey dah. Itu saja asas, basic asas pakai Score model. Score 1, Score 2, Score 3. Semua sama cara pakai dia. On, buat noise cancel, buat ground balance boleh auto. Lepas tu, boleh swing terus. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.